Hai kawan-kawan, jom kita belajar cara nak guna sistem AINS. Senang sangat. Wah, awak suka baca buku kan? Jom kita rekod semua cerita best yang dah dibaca. Misi kita hari ini senang je. Ada 3 langkah mudah. Dah sedia? Jom mula. Okey, pertama sekali, buka internet dan type alamat laman web ni ya. Nampak tak butang tu? Klik log masuk dengan D5. Lepas tu masukkan ID awak. Tunggu sekejap. Dah keluar pun. Sekarang pilih nama awak. Senang kan? Ye, berjaya! Awak dah log masuk. Jom kita tengok langkah seterusnya. Sekarang, jom kita isi maklumat diri awak. Pastikan semuanya betul tau. Semak semula semua, terutamanya nama sekolah. Dah betul? Kalau dah, bagus. Semua dah okey? Mantap. Sekarang jom kita tekan butang hantar tu. Okey, ini bahagian paling best. Buku apa yang awak nak rekod hari ni? Mula-mula, pilih jenis bahan bacaan awak. Buku cerita ke, komik ke? Lepas ni, isi sikit je lagi maklumat buku, tulis ringkasan dan simpan. Dah nak siap? Dah siap? Senang je kan? Sekarang awak dah jadi pakar rekod buku dalam AINS. Jadi, teruskan membaca, okey? Agak-agak, buku hebat apa pula awak nak rekod lepas ni?